Ada orang dia mengamalkan solat niat. Macam mana nak dakwah mereka? Solat niat ni maknanya tak payah rokok sujud, niat aje. Ini bukan daripada ajaran Islam. Ilmu nukir dia panggil. Nukir ni tidak ada nas. Itu panggil nukir, nukilah. Nah, di ilmu tu cedok. Pak mak turun ke Pak teh kabur ke poso aja cucu cici. Faham? Ayat Quran tak ada. Siapa yang beriktikad semayang ini tidak wajib rakaat sujud, hanya sekadar niat, kufur. Jaga baik. Dia panggil ilmu semayang niat. Tarikus salah kismani. Orang yang tak salat dua jenis. Satu inada, yang kedua kaslam. Yang pertama dia menafikan wajib semayang. Golongan ini kafir, laknatullah. Yang kedua yang paling ramai malas semayang. Dia tahu semayang wajib. Tak, ini anak-anak muda kita atau orang tua ada juga yang malas solat. Tapi kalau ditanya, semayang itu memang wajib, aku malas. Faham? Itu tidak kufur. Itu asi, derhaka, fasik saja. Okey? Yang pertama inat tadi. Dia menafikan kewajipan semayang. Dah kata tu orang masjid tu betul kalau berang duduk mayang pagi petang siang malam 5 kali sehari tu bukan kira. Tu tak betul dah, tapi itu makan rendah je. Makan martabak saya ni tak payah dah rakaat sujud, niat dalam hati aku sembahyang zuhur, sah lalu dah. Kafir, kekal dalam neraka. Kalau tanam dah kubur orang Islam, kena gali semula mayat, hok buang. Tengoklah kitab belakang, fatwa ulama. Faham? Dan kalau dia iktikad sembahyang ni tidak wajib, tercerai isteri di rumah. Kalau dia sembelih lembu, jadi bakar. Kerana dia kafir murtad. Faham lagi? Tu kena hati-hati. Kena dakwah dia ajak balik ke pakal jalan, mengucap 2 kalimah syahadat, tunaikan sembahyang. Kalau degil juga, hendaklah ditampalkan gambar-gambar mereka di papan-papan kenyataan masjid. Pok So, Pok Mak, Pok Ni, Pok Leh, Pok Enggak. 5 orang kampung kita dak wajib mayang dia kata. Kenapa? Bila orang tampal, bila berlaku mati, kita tak pergi semayang mayat dia. Kenapa? Allah larang semayang. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Seorang pun jangan kamu semayang mayat mereka kalau telah mati. Wala takum ala qabri, jangan diberdoa atas kubur dia. Kenapa? Mereka telah murtad. Apa sebab? Dia kata semayang tidak wajib. Kena ubah gambar di cermin masjid. Faham? Hari kat Pak Mai gambarmu ada sejik tu. Asallah. Faham?